أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نستحيي أبشار بنا وزدنا علما وحيا ينفعنا وافتح علينا فتوح العارفين ونسأل إلا ما جعلته سهلا إذا شئت سهلا. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم واللف والتذكير والنفع والانتفاع والإقبال والاستفادة والحفظ والتمسك بالكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته في مقربه وبه سبحانه وتعالى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita buka majlis niat kita dengan niat kita buka majlis dengan surah Al-Fatihah, dengan niat kita sedekahkan Al-Fatihah tersebut juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kita. Juga kita niatkan juga Al-Fatihah tersebut kepada guru kita yang telah mengajarkan kepada kita, kepada ahli keluarga kita, begitu juga mereka yang telah mendahului kita dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang pertama-tama, insya-Allah kita sambung balik pembacaan ataupun muzakarah kepada kitab Ayyuhal Walad, yang dinisbahkan kitab ini kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah bincangkan pada minggu lepas. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan muqaddimah, imma kepada muqaddimatul kitab ataupun muqaddimatul ilm, dan juga kita telah masuk kepada nasihat yang pertama yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada anak murid dia. Apa dia? Nak beritahu peri pentingnya waktu, sebab waktu merupakan, kita kata apa dia? Waktu merupakan kehidupan kepada kita, ataupun kita nisbahkan waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini merupakan modal yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan telah berlalu dalam nasihat yang pertama ada 3 perkara yang kita baca. Apa dia? Yang pertama adalah tanda Allah Ta'ala berbalik. Kita telah bincang apa yang dimasukkan dengan Allah Ta'ala itu. Kemudian telah berlalu kepada kita poin yang kedua adalah berkaitan dengan bila mana waktu kita ini berlalu tanpa kita melakukan perkara ataupun perkara-perkara yang berfaedah, ataupun kita tidak gunakan umur kita itu kepada kita dicipta. Dan poin ketiga yang berada dalam nasihat yang pertama Al-Imam Al-Ghazali adalah kita kata batas waktu yang kita kena ambil kitabih berkaitan dengan hayat ataupun kehidupan kita di atas muka bumi. Jadi kemudian yang membawa kepada apa dia? Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk melakukan apa yang Allah Taala suruh. Kesan daripada itu adalah buat apa yang Allah Ta'ala perintah, buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah tinggal apa yang Allah Ta'ala kesimpulan daripada nasihat yang pertama. Lepas tu sebab apa dia nak ulang balik? Sebab dia kaitan dengan nasihat yang apa dia? النصيحة سهل والمشكل قبولها لأنها في مدارك المناهي محبوب في كتبه على الخصوص من كان طالب العلم رسمي. Nasihat yang kedua adalah nasihat yang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dia nasihatu sahal. Wahai anakku, ayyuhal walad, wahai anakku, nasihat itu mudah. Nasihat awal satu, nasihat yang pertama tadi.
Nasihat apa dia? Apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal yang Allah Ta'ala. Seolah-olah Al-Imam Ghazali bagi tahu kepada anak murid dia ni, apa dia? Nasihat ini senang. Nasihat apa mana? Nasihat yang mana kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Tapi Imam Ghazali kata apa dia? Yang berat adalah menerima nasihat. Kita nak kata kepada seseorang, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Mudah ke tak? Mudah. Sebab semata-mata kita kabur, semata-mata kita nasihat kepada orang. Tapi hal susahnya adalah orang yang nak terima erti kata, yang terima itu dengan erti kata, buat apa yang kita nakkan. Itu susah. Seolah-olah yang Imam nak beritahu dalam masa itu. Mengajar kata dia, wahai anakku, memberi nasihat itu mudah. Tapi yang payah itu adalah menerima nasihat. Sebab apa dia? Sebab setiap daripada nasihat itu merupakan ataupun terasa sangat pahit. Terasa sangat pahit. Kepada siapa? Kepada orang yang mengikut hawa nafsu. Sebab kita kata dah, terhimpun dalam nasihat yang pertama yang Allah Ta'ala perintah kepada hamba, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Apa yang kita kena buat? Banyak. Antaranya adalah berkaitan dengan solat, puasa, haji, zakat, mengaji, isi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Termasuk juga apa yang Allah Ta'ala perintah adalah tinggal beberapa perkara. Tinggal ni hak payah. Tinggal ni hak payah. Sebab apa dia? Duduk saja-saja. Contoh, tengah makan dengan kawan-kawan kita. Ikutlah bar-bar ke, dekat ruang tamu rumah kita ke, ataupun dalam bilik di atas katil. Tak kira lah kat mana-mana. Misbah manusia ni bila mana duduk, hati dia ni mudah untuk cakap pasal orang. Kadang duduk berdua, orang lalu. Betul tak? Orang lalu. Orang tu tak ada kaitan pun dengan kita. Tapi sebab apa dia? Pakaian dia ni lain sikit daripada kita. Katakanlah pakaian dia sama dengan kita. Tengah duduk saja-saja dengan kawan kita. Orang lalu tu rupa dia berbeza sikit dengan kita. Kepada faedah kepada dia. Imma faedah itu faedah dunia, imma faedah itu faedah yang berbangga dengan apa yang dia dapat daripada pengajian. Realiti. Nak letak tatbik, nak letak kias dengan kita pada hari ini. Wakil kita dekat Jamiah Hak Nasa, kita berbangga dengan result kita. Boleh ataupun tidak, boleh bila mana kita bercakap ataupun kita semata-mata untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau sebagaimana seorang pemimpin persatuan nasihat ni adalah orang yang sibuk nak tunjuk diri dia ni lebih baik pada orang lain. Begitu juga orang yang payah nak terima nasihat ni dengan erti kata payah nak buat apa yang Allah Ta'ala perintah tu adalah mereka-mereka yang mana sibuk menghimpunkan kesenangan dunia. Sibuk menghimpunkan kesenangan dunia semata-mata menganggap bahawasanya
ada ilmu ni sudah cukup untuk menjamin, kita kata menjamin kebahagiaan dia di atas dunia, maka sudah tidak perlu untuk dia ini beramal dengan ilmu-ilmu tersebut. Dan Al-Imam Al-Ghazali kata, orang hak manusia, orang hak yang menganggap bahawa semata-mata ada ilmu tak perlu beramal ini adalah merupakan mereka yang terpengaruh dengan i'tiqad ahli falsafah. Sebab apa dia i'tiqad ahli falsafah? Ahli falsafah ni ahli hak manusia. Manusia sahabat-sahabat ada. Siapa ahli falsafah? Tak kena tanya hak. Ya, YTJT. Tak, siapa ahli falsafah? Mana dah kuliah ada. Alip, siapa Alip? Ahli falsafah Alip? Apa? Bukan. Hak ni dengan makna umum. Ahli falsafah ini adalah mereka yang kita kata bersibuk-sibuk mencari hakikat sesuatu perkara. Bila mana dia bincang, kalau bahasa mudahnya di sini, dia bincang hakikat. Sebagai contoh, apakah hakikat kita hidup di atas dunia? Apakah hakikat kebahagiaan? Apakah hakikat kita kata hidup? Dia bincang apakah itu tujuan bagi hidup. Hak tu yang daripada, kalau antum yang pernah baca berkaitan dengan firqah-firqah dalam Islam, macam mana boleh terhasilnya kita kata firqah ataupun fahaman moden pada hari ini seperti Hinduism dan sebagaimana, terhasil daripada kita kata perbincangan ahli falsafah. Sebab apa dia? Ahli falsafah sebut bila mana dia bincang tujuan hidup, bincang, pada akhirnya dia kata tujuan hidupnya adalah mencari kebahagiaan. Sebab apa Imam Ghazali kata mereka yang semata-mata mengumpulkan ilmu, meninggalkan amal, terpengaruh dengan ahli i'tiqad ahli falsafah? Sebab mereka hanya membincangkan sesuatu perkara tapi tidak ke arah kita kata perkara tersebut. Macam contoh hari ni, kita kenal dah Allah Ta'ala, kita kenal. Tapi natijah daripada kita kenal Allah Ta'ala tu menatijahkan apa pada diri kita? Menatijahkan apa kepada diri kita? Menambahkan khasyah kita kepada Allah Ta'ala? Menambahkan amal ibadat. Sebab apa menambahkan khasyah? Bila mana kita kata kita takut pada Allah Ta'ala, kita tahu maqam hamba dan juga maqam pencipta, maka kita tahu Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk beribadah. Makna kata mengaji ilmu akidah, kohor kita ini apa dia? Kohor kita ni bersungguh nak buat amal ibadah. Makin kita mengaji ilmu fiqh, khatam kita ini, khatam kita itu, kohor bersungguh kita ni nak tambah amal soleh. Amal wajib tu kita selesai dah. Ini adalah kata Al-Imam Al-Ghazali, seolah-olah nak bagi tahu mereka yang terkesan dengan i'tiqad ahli falsafah adalah mereka yang semata-mata menuntut ilmu, meninggalkan amal. Sambil-sambil yang nak sebut ni, sebab kita bincang ilmu tasawuf, Ana sebut dah pada penutup majlis minggu lepas, ilmu tasawuf ni kena balik pada nisbah diri. Jangan duk tengok orang kiri, jangan duk tengok kawan kita, jangan duk tengok mak ayah kita, jangan duk tengok kawan kita hak tak mari. Balik kita bincang setiap daripada kalam-kalam hikam para alim ulama yang tersimpul daripada hadis Nabi SAW dan juga kalam Allah, kena tilik pada diri. Kita mengaji ni, apa faedah sebenarnya? Ke kita ni secara tidak langsung juga terkesan dengan i'tiqad ahli falsafah. Wal'iyazubillah. Sebab itu kata Imam Ghazali apa dia? Subhanallahil azim. Imam Ghazali kata apa dia? Mereka hak tadi, hak kita sebut dah tadi, hak yang menjadi penuntut ilmu rasmi, hak yang semata-mata mengaji ilmu, hak yang mana bersibuk-sibuk dengan mengangkat diri, hak mana yang kita kata apa dia? Hak yang mana semata-mata menghimpunkan faedah kesenangan dunia, adalah mereka yang terkesan dengan i'tiqad ahli falsafah. Imam Ghazali kata apa dia? Subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Isyarat kepada apa dia? Dua perkara. Yang pertama adalah kita mengagungkan Allah, kita mensucikan Allah. Yang kedua, balik kepada celaan ataupun Imam Ghazali nak khabar, hairan dengan orang yang boleh hadir fahaman seperti ini.
Maksudnya apa dia? Maha suci Allah daripada pemikiran seperti mana ini. Bukan hak ni hak Allah Ta'ala perintah kepada kita. Seolah-olahnya Al-Imam Al-Ghazali nak bagi tahu perkara tersebut. Nah. لا يعلم هذا الفكر أنه حين حصل العلم إن لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. Nah. Kemudian yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali apa dia? Lepas daripada Imam Ghazali kata Subhanallahil Azim, Imam Ghazali kata Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah kita kata peliknya pemikiran seperti mana pemikiran ahli falsafah ataupun mereka-mereka yang semata-mata menuntut ilmu tersebut. Bukankah Imam Ghazali buat seolah-olah macam bercakap dengan anak murid? Sebab ni kan risalah kan. Bukankah mereka ini telah mengetahui bahawasanya apabila seseorang ini mendapatkan ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu tersebut, nanti pada hari kiamat dia akan disoal dengan soalan yang lebih berat daripada orang-orang yang mana tidak tahu. Seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Nabi SAW sebut? Asyaddun nasi azab yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling kita kata teruk, paling pedih, paling sakit siksaan azabnya pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang kita kata alimun, orang yang alim, orang yang tahu, la yanfa'uhullahu bi'ilmihi. Orang yang alim yang mana tidak memberi manfaat akan ia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi'ilmihi, dengan ilmunya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala jaga kita daripada kita kata peringatan ataupun kita tergolong dalam golongan mereka yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nak dimaksudkan oleh Imam Ghazali dalam kita kata dalam perenggan ni? Imam Ghazali nak bagi tahu ilmu itu pada akhirnya akan menjadi hujah kepada kita. Ilmu tu hak menjadi hujah kepada kita dah. Dan dia akan mengukuhkan lagi hujah tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada hadis ini kita kena faham apa dia bila mana Nabi sebut asyaddun nasi azaban. Orang yang paling teruk siksaan azabnya. Azab pecah pada dua. Hak yang nak dimaksudkan dengan orang yang paling teruk azab adalah mereka yang alim. La yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Orang yang paling teruk siksa azabnya di hari kiamat, antum kena faham di sini dengan makna dua azab. Yang pertama adalah azab yang berbentuk kita kata jasmani, yang berbentuk zahir kepada anggota tubuh. Contoh kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh azab apa dia? Dok tokan hak ni pun tak tahu dak. Sebut sama ni. Kita akan fuqaha ul ulama. Apa dia? Contoh. Dok sedap anak cakap seorang ni. Kalau dok baik kita buat online je, anak cakap gitu. Takkan anak nak cakap dengan awak, kena cakap dengan Syabak. Contoh azab. Memanglah neraka. Contoh apa dia? Terompak. Contoh biasa mudahnya apa dia? Adalah kena bakar dengan api neraka. Betul tak? Betul tak kena bakar? Zahir. Kena buka kelas lain pula Contoh zahirnya apa dia? Kena bakar dengan api neraka. Di setengah-setengah hadis yang lain kita baca akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minum daripada api yang panas. Ada setengah riwayat sebut bukan api. Ada setengah riwayat sebut air yang menggelegak. Ada setengah riwayat sebut apa dia? Makan daripada buah yang disebut Allah. Ana lupa nama dia ataupun istilah yang Nabi sebut dalam hadis. Yang mana kalau kita makan dia akan merobek setiap satu daripada kita kata saluran. Saluran apa nak buat? Esophagus kena buat. Minta maaf ada anda sains. Saluran apa? Tak selalu makan mana saya budak sains. Selalu makan selalu tu panggil apa? Tak apa, anda nak sebut. Itu faham tu tak ada masalah.
Sebab itu sebab nampak macam blur-blur sikit tau. Antara kitab yang baik untuk antum faham berkaitan dengan perbincangan berkaitan dengan apa yang kita akan lalui pada satu hari nanti, antum boleh buka kitab At-Tazkirah lil Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi antara fuqaha dan juga muhaddis. Dia ada tulis satu kitab yang diberi nama At-Tazkirah. Dalam tu dia ada bincang selepas daripada mati sampailah kita ni saqiyun au sa'idun, sama ada kita ni orang yang celaka ataupun kita ni orang yang bahagia. Itu kitab yang sangat baik. Kitab At-Tazkirah lil Imam Qurtubi, sangat baik untuk antum baca. Balik kepada perbincangan kita, azab yang nak disebutkan oleh baginda Nabi SAW kepada penuntut ilmu, orang yang alim dalam hadis ni apa dia? Yang pertama dah lah dia kena azab dengan makna azab zahir, sama seperti mana ahli neraka orang lain. Dia juga diazab dengan azab yang kedua, apa dia? Azab yang kita kata berbentuk rohani. Berbentuk rohani lagu mana? Berbentuk penyesalan yang berpanjangan. Wala'iyyazubillah, nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Hak lagu mana? Sebab mana dia tahu? Allah Ta'ala kata dah, kalaulah kamu ini, kita kata tahu, kamu tidak beramal, balasannya sekian. Kamu tahu dosa cakap buruk pasal orang lain ni, lagu mana azab dia? Kamu buat juga. Kamu jumpa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dah. Orang yang mana kita kata tengok aurat, buka aurat, cari aib orang lain. Apa dia balasannya? Kamu tahu dah. Kamu cari juga. Maksudnya bila mana dekat hari kiamat nanti dia kena azab, dah lah kena azab dah. Hati dia ni tak putus-putus. Hak ni hak rupanya hak aku baca. Hak ni hak rupanya hak yang Nabi SAW cerita. Hak ni hak yang tok-tok guru kita duduk cerita. Maksudnya dia kena apa dia? 2 in 1. Tak. Berpanjangan, berkekalan. Faham? Bahasa mudahnya nak nampak realiti kita penuntut ilmu lagu mana stres dia. Macam mana kita exam 2 paper dalam satu hari. Tak. Exam 2 paper. Stres ke tak? Sakit ke tak penyesaan jiwa tu? Nak kena hafal, nak bekerja, tak ada makan dan sebagaimana. Waktu atas dunia, nisbah akhirat lagi teruk. Sebab apa dia? Kena zahir, kena batin. Wala'iyyazubillah, hak tu lah hak yang dimaksudkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dunia ni, dekat akhirat nanti Allah Taala balas dengan balasan yang teruk. Di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana lupa dah, disebut dalam kitab Musnad Imam Ahmad ataupun dalam kitab Syu'abul Iman oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Di sana ada satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut, mafhumnya Nabi SAW sebut, dekat hari dalam neraka nanti, bila mana dicampur ada suatu ahli neraka ini ke dalam neraka, ahli neraka lain akan bising. Sehingga kan ahli neraka yang lain akan bertanya kepada hak yang baru dicampurkan ini, tak, alangkah celakanya aku. Dah lah aku ni kena azab dah. Tapi aku terpaksa menanggung bau busuk. Apa hak yang kamu buat? Dosa apa hak yang kamu buat? Sehingga kan aku terpaksa menanggung 2 bebanan azab ini. Maka jawab ahli neraka ni, dijawab apa dia? Aku adalah orang yang mengaji, aku adalah orang yang alim, aku adalah orang yang tahu. Tapi aku tidak beramal dengan apa yang aku tahu, aku tidak beramal dengan apa yang aku mengaji. Wala'iyyazubillah. Ini di antara kita kata bentuk-bentuk azab yang Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka yang tahu, mereka yang mengaji, mereka yang Allah Ta'ala berikan peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tapi mereka mensia-siakan peluang yang Allah Ta'ala berikan. Jelas? Kemudian, faham faqrah ini? Boleh Ustaz? Kemudian, روي أن الجنيد قدس الله سره رؤي في المنام بعد موته فقيل له. Naam. Kemudian akhir daripada nasihat yang kedua ini ataupun dalam surat yang kedua oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada anak murid dia ni, dia menukilkan satu kalam daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi ni siapa hak? Kemahafi. Memang itulah orang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Junaid Al-Baghdadi ini merupakan, kita kata, siapa nak tanya yang tahap? Sebab dia merupakan salafus soleh. Dia daripada golongan
salafus salih 3 kurun yang terawal. Ada satu riwayat yang menyebutkan dia meninggal pada tahun 297 Hijrah. Akhir kurun salaf. Astagfirullahalazim. Mana tadi? Astagfirullahalazim. Mana tadi? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Siapakah Syekh Junaid Al-Baghdadi? Dia merupakan, kita kata, antara ulama yang hidup di Baghdad. Baghdad hari ni kat mana? Baghdad. Baghdad. Baghdad kat mana, Rashid? Betul tak Iraq? Kalau anda tak silap boleh cek balik. Cuma nak bagi tahu Syekh Junaid Al-Baghdadi ini adalah merupakan orang yang disebutkan sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang disebutkan sebagai Sayyidul Taifah, ataupun yang disebutkan sebagai orang yang mana menghimpunkan, kita kata, perkara-perkara yang mencari adab, ataupun Syekhul Tariqah, Sayyidul Taifah, penghulu bagi orang-orang yang menjalani tariqah ni. Sebab itu diterjemah Ahli Sunnah wal Jamaah dekat Malaysia, akidahnya adalah Asy'ari ataupun Maturidi, fiqhnya berjalan di atas 4 mazhab fiqh, dan tasawufnya berjalan dengan panduan daripada 2 imam. Imam Ghazali, yang keduanya adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Satu lagi sebelum daripada kita masuk kalam Syekh Junaid, sebab apa dia? Sebab terkadang sebagai contoh, kalau orang sebut Syafiq Ghazali pernah menyebutkan sekian. Kita rasa tak pada kalam tersebut? Tak rasa apa dia? Sebab apa dia? Yang pertamanya, handang bukan sesiapa. Yang keduanya, sebab kita tak kenal orang tu. Berbeza dengan sebagai contoh kita sebut siapa dia? Dr. Amjad contoh. Dr. Amjad Rashid contoh. Tak kena sebut Rashid ni boleh jadi. Nak bagi tahu dia, bila mana kita kenal siapa sahibul kalam, kita akan tahu di manakah qadar kalam tersebut. Tadi kita sebut dah, Syekh Junaid Al-Baghdadi merupakan Sayyidul Taifah. Sehingga diperakui, kita kata, jalanan Syekh Junaid Al-Baghdadi ini, sehingga orang yang menghuraikan jalanan Ahli Sunnah wal Jamaah diterjemuh dengan jalanan tasawuf, mengikut tasawuf Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antaranya karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi disebut dalam kitab-kitab. Ada suatu hari dalam majlis pengajian soal jawab dengan, kita kata, umat Islam pada waktu itu, kemudian ada seorang lelaki bukan Islam, lelaki kafir, datang berwajah dengan, kita kata, dengan rupa orang Islam lah, pakai jubah mungkin, pakai dengan pakaian ahli ilmu, ahli ibadah mungkin. Dia duduk dalam majlis Syekh Junaid Al-Baghdadi, kemudian dia bertanya kepada Syekh, wahai guru, wahai Syekh, ikutlah, apakah yang dimaksudkan dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Itu tak? Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi, bila mana dia tanya maksud daripada hadis tersebut, dia merenung kepada pemuda tersebut, lalu dia kata apa dia? Dia kata, ucapkanlah kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak semena-mena lelaki bukan Islam ataupun lelaki kafir ini tu masuk Islam. Mengucap, bukan semata-mata ucap dengan erti kata penerimaan. Memang diterima Islam itu betul. Kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi kata apa dia? Maka itu adalah maksud daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham ke tak? Jadi macam ada yang blur, ada yang tu. Faham ke tak? Kalau tak faham, anak-anak terus syarah kalam Imam Syekh Junaid ni. Kalau tak faham dia nak hurai kisah itu. Tak faham? Kan kita buat tak faham ni. Dah kita baru satu nasihat lah ni, 845. Anak study 3 nasihat lah ni. Ke kita nak pelaju macam minggu lepas ke? Oh, sekali. Balik kepada kisah tadi. Sebab maksud daripada hadis itu, Nabi SAW sebut apa dia? Ittaqu, takutlah kamu ini kepada firasat orang mukmin, kerana mereka itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala.
merujuk kepada kisah tadi bila mana orang bukan Islam ataupun orang kafir ini datang duduk dalam majlis Syekh Junaid, lalu tanya apakah maksud daripada hadis Nabi tu? Apakah yang dimaksudkan dengan orang mukmin dia tengok dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Syekh Junaid tengok pemuda tadi walaupun dia ini bukan Islam tapi dia berpura-pura berpakaian dengan pakaian orang Islam ahli ibadah, orang mukmin pada waktu itu. Maksudnya orang tak kenal dia anggap dia orang Islam lah. Mari nak mengaji, mari nak faham hadis Nabi SAW. Maka Syekh Junaid Al-Baghdadi dia tidak jawab ataupun dia tidak hurai. Dia tunjukkan dengan diri dia sendiri. Bila mana dia tengok pemuda tersebut, dia tahu pemuda tersebut orang bukan Islam. Dan kata ulama, daripada perbuatan ini, Allah Ta'ala menzahirkan dua karamah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya dia tahu pemuda tadi bukan Islam. Yang kedua adalah dia tahu bahawasanya pemuda ini hatinya lunak, hatinya kita kata sudah sampai waktunya untuk pemuda ini tadi ataupun orang ini tadi masuk ke dalam Islam. Firasat yang Allah Ta'ala beri kepada orang mukmin melalui mafhum daripada kalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Maka itu di antara kita kata kedudukan yang Allah Ta'ala beri kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Allah Ta'ala membenarkan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jelas? Faham? Nak bagi tahunya kedudukan Syekh Junaid Al-Baghdadi, barulah kita akan memahami kalam Syekh Junaid, barulah kita akan tahu miqdar kedudukan kalam. Macam contoh, kalaulah Hana sebut lepas pada ni. Malah Hana sebut apa panjang. Wala iyazubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Naam, baca ni. قيل له ما الخبر يا أبا القاسم قال ضاحت العبارة وفانيت الإشارات ما نفعنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل. Naam. Kemudian di penghujung daripada nasihat ini Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali menukilkan kita kata kalam daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Satu ketika, suatu kisah ada orang bermimpi jumpa dengan Syekh Junaid. Lalu dia bertanya kepada Syekh Junaid, dia kata apa dia? Apa khabar kepada kamu wahai Abul Qasim? Apa khabar kamu wahai Abul Qasim? Lalu apa jawab Syekh Junaid? Syekh Junaid kata, telah berlalu, telah gugur, telah hilang ilmu-ilmu yang pertamanya ilmu zahir. Begitu juga dengan ilmu batin. Dan sudah tidak memberikan, kita kata sudah tidak ada lagi manfaat, melainkan kita kata illa rak'atun raka'naha fi jawfil lail. Sudah tidak memberikan faedah kepada aku, melainkan kita kata beberapa rakaat yang aku lakukan di tengah malam. Apa yang dimaksudkan dengan kalam Syekh Junaid ini? Syekh Junaid nak bagi tahu sudah tidak memberikan faedah. Kita kata amal ataupun ilmu-ilmu yang zahir. Tahat ibarah, telah berlalu, telah hilang, telah gugur daripada aku ini. Kita kata ilmu-ilmu yang zahir. Hak mana ilmu zahir? Ada ulama terjemuh dengan makna ilmu keduniaan. Ada ulama syarahkan dengan makna ilmu semata-mata ilmu. Ada yang maksudkan dengan kita kata faniyatil isyarah dengan makna kita kata ilmu-ilmu yang berbentuk kebatinan ataupun kita kata karamat ataupun kita karamat apa dia? Kita kata perkara-perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada orang soleh, perkara-perkara yang mencari adab telah berlalu. Maksudnya tidak memberikan faedah lagi ilmu dan juga perkara-perkara yang mencari adab. Semata-mata yang memberikan faedah kepada aku dalam kubur selepas daripada aku mati adalah beberapa rakaat yang aku lakukan di pertengahan pada waktu malam. Maksudnya apa dia? Tak beri faedah dah perkara lain melainkan amal yang aku kerjakan di atas dunia. Kalau kita nak lebih khusus lagi, sebab apa Syekh Junaid sebut pada waktu malam? Di sana kalau antum baca berkaitan dengan hadis ataupun antum buka huraian
ulama berkaitan dengan hadis-hadis yang menyebutkan berkaitan dengan waktu malam, itu akan jumpa di sana ada kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan pada waktu malam. Apa dia? Yang pertamanya, pada waktu malam ini adalah waktu yang Allah Ta'ala simpan, suatu waktu yang tidak diketahui oleh sesiapa yang Allah Ta'ala khusus untuk makbulkan doa, yang Allah Ta'ala terima taubat. Yang kedua, pada waktu malamnya apa dia? Suatu waktu yang Allah Ta'ala khususkan untuk hambanya dan juga dirinya. Maksudnya, kalaulah seseorang ini nak rasa dekat dengan Allah Ta'ala, maka pada waktu malam ataupun kita kata di penghujung malam. Sebab itu yang kita akan jumpa hadis-hadis berkaitan dengan istighfar pada waktu sahur ataupun sebelum subuh. Itu akan jumpa faedah hadis Nabi SAW sebut berkaitan dengan mengaji sebelum daripada waktu subuh. Dan itu akan jumpa juga hadis Nabi ataupun kaul ataupun di sana perbahasan berkaitan dengan orang yang Allah Ta'ala kita kata celaka sebab mensia-siakan pada waktu malam semata-mata untuk tidur. Nak bagi tahu apa dia? Waktu malam ini adalah waktu yang Allah Ta'ala simpan khas. Waktu yang Allah Ta'ala jadikan untuk rehat, tapi dia korbankan rehat dia untuk dia meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu malam juga adalah waktu yang mana terhindar diri dia ini daripada penyakit-penyakit hati. Sebab apa dia? Waktu siang buat apa pakai jubah, buat apa pakai peyah? Sebab pakaian penuntut ilmu. Nah, pada waktu malam, tak ada siapa-siapa nak tengok kita pakaian penuntut ilmu ataupun sebagainya. Betul tak? Sebab apa sembahyang sunat lama sangat? Sebab ni kan ibadah sunat. Kita kata ba'diyah ataupun qabliyah. Sebab apa iktikaf lama sangat? Sebab tengah mengaji. Pada akhirnya ibadah pada waktu siang dia terdedah kepada orang tengok. Orang menilai. Tapi pada waktu malam siapa tahu? Ada orang tahu. Muiz bangun setiap malam menangis. Bekok mata-mata. Ada orang tahu? Orang lain tak tahu. Tak? Malah nak bagi contoh orang lain sebab tak apa rapat. Kita ajak rapat dengan nak. Jelas? Maka selesai pada nasihat yang kedua, sejam dia buat. Maka kita buat kesimpulan apa yang nak dimaksudkan dengan daripada hadis Nabi, daripada nasihat Al-Imam Al-Ghazali kepada anak muridnya. Kita simpulkan pada nasihat yang kedua ini Imam Ghazali nak sebut macam mana? Macam mana kita nak terima nasihat? Ataupun bagaimanakah awal seseorang ini menerima nasihat? Sebab kita bincang dah. Yang pertama pada perenggan yang pertama kita bincang, Imam Ghazali sebut senang je nak beri nasihat ni. Hak payahnya adalah nak beramal dengan nasihat. Nasihat mana? Nasihat yang dalam kita kata yang telah kita lalui pada nasihat yang pertama apa dia? Kesimpulan daripada itu adalah buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Maksudnya senang nak beri nasihat kepada buat ataupun bahasa mudahnya amal ma'ruf nahi munkar lah. Mudah. Hak payahnya apa dia? Hak payahnya bila mana nak buat amal ma'ruf ataupun buat ibadat, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Imam Ghazali khususkan lagi. Kepada siapa? Kepada mereka yang mengikut hawa nafsu, kepada mereka yang terpengaruh dengan kita kata i'tiqad ahli falsafah. Kemudian Imam Ghazali mengingatkan kepada anak murid dia. Semata-mata orang yang ada ilmu tapi tidak amal. Imam Ghazali mengingatkan dengan ancaman daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman hak lagu mana? Asyaddun nas. Nabi sebut dalam hadis. Orang yang paling teruk akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang azab hak lagu mana? Azab yang kita kata berbentuk zahir dan juga batin. Azab yang berbentuk jasmani dan juga rohani. Ana nukil satu lagi di sana ada hadis Nabi SAW. Cuma nak lupa, imma dalam Syu'bul Iman oleh Imam Baihaqi ataupun Musnad Imam Ahmad disebutkan berkaitan dengan orang ahli neraka hak yang sedia diseksa ini terkesan dengan bahawa ataupun azab tambahan kepada orang yang berilmu. Dan Imam Ghazali kukuhkan lagi perbahasan dalam nasihat yang kedua ini dengan Imam Ghazali datangkan seorang tokoh, seorang kita kata orang yang memang melalui jalanan nak jaga hati, beramal ataupun kita kata ahli ibadah. Siapa dia? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Orang yang ilmu, orang yang juga amal. Syekh Junaid sendiri sebut dalam mimpi tersebut apa dia? Mimpi hak. Mana ni? Oh, tak boleh sebut Mimpi hak. Terputus dalam kepala nak tadi.
Mana tadi? Dok beri faedah dah ilmu amal ataupun perkara-perkara yang kita kata ajaib semata-mata yang membantu kita dalam kubur nanti apa dia? Amal hak kita buat atas dunia, khususnya amal hak kita buat di tengah malam. Nanti kita akan bincang amal yang berbentuk mujahadah dalam nasihat yang ketiga. Jelas? Betul memang segi. Cuma ingat aku macam nak bagi azan. Malam ni boleh kita habis pukul berapa? Akhwat okey ke sambung segi ke nak berhenti sini? Sebab ni nak masuk waktu dah. Syabak? Boleh Inilah masuk. Akhwat boleh ke? Boleh Nak sambung ke nak tunggu azan? Jadi macam nak azan kan? Baca dulu.
والصوت القائم الدرجة العالية الرفيع أصل مقام محمود الذي وعدته. قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله بعلمه في الدارين آمين. أيها الولد لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد. مثاله لو كان على رجل في برية 10 أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد مهيب، ما ظنه؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ من المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيد إلا الفعل. Kemudian kita masuk kepada nasihat yang ketiga yang Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala tulis kepada anak murid dia. Apa dia? Ghazali kata apa dia? Wahai anakku, janganlah kamu ini menjadi orang yang muflis. Muflis ni pada apa dia? Muflis pada amalnya. Dan janganlah engkau ini, kata Imam Ghazali, kosong daripada perkara-perkara yang berfaedah. Wa tayaqqan annal ilma mujarrada la ya'khuzul yad. Dan ketahuilah ataupun yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum kita kata menjamin keselamatan kamu di akhirat kelak. Perenggan ni macam panjang, nak takut habis sini ayat gini. Yang pertamanya kita takrifkan dahulu, ataupun yang dimaksudkan dengan Al-Imam Al-Ghazali muflih ni apa dia? Yang nak dimaksudkan muflih pada amal. Di sana ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, Nabi duduk dalam satu majlis, mafhum daripada hadis Nabi SAW, Nabi duduk dalam satu majlis bersama dengan para sahabat. Nabi tanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Adakah kamu ini mengetahui siapa itu orang muflih? Kemudian para sahabat menjawab apa dia? Orang yang malahu dinaran wala mala dirhaman wala dinaran wala dirhaman. Betul tak? Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dalam satu majlis, Nabi tanya pada para sahabat, siapa itu orang yang muflih? Para sahabat menjawab, muflih ni adalah orang yang tidak ada dinar dan juga dirham. Kemudian Nabi betulkan para sahabat, orang yang muflih ini adalah mereka yang mana ketika mana mereka datang pada hari kiamat, dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak tu hak yang dimaksudkan dengan berfaedah di sini. Kemudian Imam Ghazali sebut wa tayaqqan anna al-ilma mujarrada la ya'khuzul yad. Kemudian Imam Ghazali bagi peringatan, janganlah kita ini ataupun janganlah engkau ini kita kata yakin bahawa, soalan Imam Ghazali sebut yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum tentu, belum pasti menjamin keselamatan di hari akhirat kelak. Sebab apa dia? Sebab kita kena faham. Maknanya sebut dah, amal hak yang Imam Ghazali nak tekankan ataupun nak bagi penegasan, nak highlight kepada kita adalah amal hak kita boleh ambil faedah. Kita kena faham, amal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amal itu pecah pada dua. Amal yang kita kata amalan ini pecah pada dua. Yang pertamanya amalan yang berbentuk zahir.
Yang keduanya adalah amalan yang berbentuk batin ataupun amalan, kita kata amalan hati. Amalan kita kata zahir ni ataupun amalan anggota tubuh badan ni lagu mana? Hak yang kita tahu. Puasa, haji, zakat, hak ni hak wajib. Hak ni kita kata amalan yang berbentuk badan, zahir. Hak mana amalan yang berbentuk hati? Ikhlas. Lagi apa dia? Husnuzan pada orang lain. Lagi lagu mana? Menjauhkan diri daripada sifat-sifat yang mazmumah. Lagu mana? Nifaq, riak, ujub, takabbur dan sebagainya. Amalan itu pecah pada dua. Bila mana Imam Ghazali kata, janganlah kamu ini kosong daripada perkara-perkara yang berfaedah, juga mengambil mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa dia? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut orang yang cerdik, orang yang berakal adalah mereka yang hisap diri dia, yang duduk muhasabah pada diri dia, dan mereka yang beramal untuk kehidupan selepas daripada mereka mati. Nabi yang bagi takrifan orang yang cerdik ni lagu mana? Orang yang ada akal ni lagu mana? Dah kita cerdik ke tak? Oh, apa tak? Boleh ke tak cakap ni logat Terengganu ni dia. Yang bebas daripada kita kata niat selain daripada Allah Ta'ala. Hak mana amalan hak daripada bangun tidur tadi, hak yang memang terlintas dalam hati kita, menjadikan amalan hak kita niat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jelas? Hukum, kalaulah kita bangun pagi tu, kita buat lagu mana?
tahulah antum pernah baca ataupun balik ni boleh cari. Ketika mana orang minta kepada Imam Malik untuk mengarang kitab Muwatta, ada sebahagian orang pandang sini kepada Imam Malik. Sebab apa dia? Sebab Imam Malik bukan orang yang pertama yang menghimpunkan hadis Nabi, memberi nama Muwatta. Sebelum daripada Imam Malik dan selepas Imam Malik, ramai ulama-ulama pada zaman itu dan ketika itu, sebelum dan selepas itu, menyusun kitab-kitab hadis, menghimpunkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi nama Muwatta. Tapi tengok ketika mana orang tersebut sebut kepada Imam Malik sebut apa dia? Maka nalillah, setiap sesuatu yang diniatkan kerana Allah Taala pasti akan kekal. Dengan erti kata Allah Taala akan jaga, Allah Taala akan pelihara. Nak bagi tahu banyaknya kitab Muwatta satu ketika dahulu disebutkan puluhan kitab hadis diberi nama Muwatta. Tapi tengok, telah berlalu kepada kita hampir 1200 tahun lebih, 1300 tahun lebih. Yang kekal sehingga pada hari ini hanyalah satu Muwatta. Dan anda sebut tadi bukan semata-mata Allah Ta'ala jaga amal tersebut. Allah Ta'ala pelihara dengan erti kata Allah Ta'ala panjangkan faedah tersebut. Panjang faedah lagu mana? Pecah dua. Faedah yang balik kepada mu'allif dengan makna ramai berkhidmat kepada kitab tersebut. Dengan erti kata ramai bila mana ramai khidmat, ramai ambil faedah daripada kitab tersebut. Faedah pahalanya berterusan kepada Imam Malik. Dengan erti kata, kita kata berfaedah yang kedua apa dia? Ramai kita kata orang mengambil faedah, faham kalam hadis, kenal hadis Nabi melalui kitab sekalian kitab-kitab ulama yang sampai kepada kita pada hari ini. Contoh mana? Kitab Jurumiyah. Contoh mana? Aqidatul Awam. Contoh mana? Baikuni. Baikuni. Tak. Sebab apa Baikuni? Kitab matan Baikuni itu sampai kepada hari ini majhul muallifnya siapa? Tapi faedahnya orang kenal, orang faham pembagian hadis Nabi melalui jalanan kitab matan Baikuni. Sebagai contoh, Aqidatul Awam lengkap ke perbahasan akidah dalam kitab Aqidatul Awam? Tidak lengkap. Tapi ramai mana mengambil faedah daripada kitab Aqidatul Awam. Jurumiyah lengkap ke perbahasan nahwu? Tidak. Bahkan kita dengan tarekah Basrah ke Kufi? Basrah. Jurumiyah dengan tarekah Kufah. Beramai mana orang yang kita kata berlainan mazhab nahunya mengambil faedah daripada Jurumiyah. Itulah bukti orang yang mana jaga amal dia semata-mata kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah tunjuk tajribahnya dalam hayat para ulama. Sesiapa yang beramal kerana Allah Ta'ala akan jaga dan Allah Ta'ala akan pelihara. Kita ambil tatbiknya dalam kehidupan seharian kita mahasiswa. Anda ambil mereka yang berkhidmat dalam persatuan. Sebagai contoh, pimpinan. Siapa? Anda nampak belakang tadi ada ketua Hewi. Satu ketika dahulu, ketika mana anda tahun 1, tahun 2, tahun 3 baru bermula. Dibuat pengajian apa dia? Pengajian, dikenalkan pengajian kepada akhwat. Seruan kepada akhwat mengaji. Sebelum daripada ni akhwat dia bersibuk-sibuk semata-mata pada ilmu Al-Quran. Ditasmi Al-Quran sahaja. Akhwat tak pergi talaki lah bahasa mudahnya. Kerana ada kekurangan. Mula kita kata perkenalkan kelas-kelas talaki pada akhwat. Dan sampai kepada hari ini faedahnya lagu mana. Samalah juga pengenalan L-Data ni pada zaman Ustaz Nasih menjadi presiden. Ustaz Nasih menggubal, menukar kita kata daripada timbalan presiden skop kerjanya adalah berkaitan dengan penerbitan dan juga penerbitan gitu je lah. Maksudnya terbit rakan-rakan video lepas tu sebar pada orang. Promosi, terbitan dan promosi, nak lupa dah.
Ustaz Nasih tukar kepada lajnah daurah dan juga talaqi. Berpanjangan. Kita, wallahu ta'ala alam mereka ikhlas ataupun tidak. Kita tidak tahu. Sebab ulama sebut, nak tengok seseorang ni, tengok selepas daripada kita bincang seseorang ni selepas daripada mereka mati. Sebab boleh jadi mereka berubah di hujung hayat mereka. Cuma kita kata, cuma nak highlightkan kepada mereka yang terlibat dengan persatuan ataupun mereka yang bersibuk-sibuk dengan urusan manusia. Oh, contoh, mereka buat kelas daurah akidah. Mana sahabat-sahabat L-Data, Ustaz Afnan kat belakang. Ustaz Afnan, Ustaz Haq, siapa lagi? Nak tahu, AJK L-Data lain. Ustaz Hafiz buat poster. Tak? Bayangkan kerana antum buat perkara-perkara, kerja-kerja dalam L-Data tersebut, buat kelas akidah. Orang kenal Allah Ta'ala melalui antum. Melalui kerja buat antum. Mereka kenal Allah Ta'ala pada waktu tu je ke? Tak, sepanjang hayat mereka. Mereka kenal kerana antum. Bayangkan banyak mana pahala kita. Begitu juga antum buat kelas daurah. Lagu mana berpanjangan faedah daripada sudut halal dan juga haram antum. Sebab itu bila mana kita sebut amal, jangan kita tengok semata-mata apa yang ada dekat depan. Kena tengok yang disebutkan oleh sebahagian ulama dengan wawasan akhirat. Bukan semata-mata apa yang kita dapat sebagai contoh pelak, giri trip, makan-makan. Terima kasih. Dapat dah kita kata apa nama? Apa? Bag, handbag, begitulah. Apa nama? Tote bag. Nak ukur dengan imbalan yang antum beri kepada orang lain, yang antum berkorban pada orang lain, tak padang. Maka untuk mendapatkan faedah yang lebih besar adalah dengan penjamin yang lebih besar daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan erti kata apa dia? Janganlah kamu ini jadi orang yang muflis. Muflis amalnya dengan erti kata bukan semata-mata kamu ini beramal, tapi amal kamu mestilah kena pergi dengan kita kata keadaan hati. Kena pergi dengan keadaan hati. Hati yang memang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Mestilah kita ini kita kata tidak buat, kita tidak ambil hak orang lain. Kemudian Imam Ghazali kata janganlah kamu ini kosong daripada perkara-perkara yang berfaedah. Ana hurai dah faedah di situ dengan erti kata apa dia? Faedah kita dalam syurga ataupun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ghazali tekankan di hujung perenggan yang pertama apa dia? Janganlah kita kata ataupun yakinlah bahawasanya ilmu semata-mata tidak akan menjamin keselamatan kamu di hari akhirat kelak. Jelas? Kemudian Imam Ghazali bawa satu perumpamaan apa dia? Umpama kamu ini memiliki, kita kata Imam Ghazali menggunakan istilah di situ memiliki 10 pedang. Pedang yang sangat tajam. Ataupun ada banyak jenis pedang daripada India. Sebab apa India? Wallahu ta'ala alam. Disebutkan oleh guru Anas sebab apa India? Sebab Imam Ghazali duduk pada waktu itu di Parsi ataupun di Iran. Dan memang kita kata stok-stok ataupun daripada persenjataan pada waktu itu datangnya daripada India. Maksudnya yang berkualiti pada zaman itu. Maksudnya Imam Ghazali nak bawa perumpamaan di sini adalah memang berkualiti. Imam Ghazali nak kata, umpama kamu ini ada kita kata sejumlah 10 bilah pedang yang sangat tajam. Dan juga bukan semata-mata ada 10 kita kata pedang hak tajam. Kamu juga ada bermacam-macam jenis senjata hak lain. Dan kamu ini juga, ahwal kamu ini juga merupakan seorang yang sangat berani. Bukan semata-mata berani. Ada banyak pengalaman dalam medan peperangan. Lalu Imam Ghazali kata apa dia? Lalu datang kepada kamu ini seekor singa yang sangat garang. Nak menyerang ataupun terus menyerang. Maka apakah pendapat kamu? Imam Ghazali kata. Adakah semata-mata dengan sebab kita ada perkara-perkara tadi? Hak mana imma kita ada senjata, imma kita ada pengalaman dan juga keberanian. Apakah perkara-perkara tersebut sudah cukup untuk kita ini menangkis serangan singa tersebut? Semata-mata ada.
Tak. Semata-mata ada. Adakah cukup? Maka Imam Ghazali jawab, itu bermanfaat. Perkara-perkara yang dimiliki oleh orang tadi itu bermanfaat bila? Ketika mana dia menggunakan perkara tersebut. Sebab apa dia? Imam Ghazali nak datangkan huraian ini kepada peringatan Imam Ghazali semata-mata ada ilmu tidak akan menjamin keselamatan di hari akhirat. Maka kata Imam Ghazali, maka begitulah ahwal keadaan seseorang yang telah kita kata ataupun telah menghabiskan ratusan ribu masalah tapi tidak beramal dengan ilmu ataupun masalah-masalah yang dia mengaji, masalah-masalah yang dia cari tahu. Maka segala ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kecuali setelah daripada mana dia ini mengamalkan ilmu tersebut. Naam. Kejap, nak berhenti pukul apa? Pukul 10 ke 9.45 ke 9.40 ke? Oh, awak sebut pukul 10, hentas 9.45. Jatuh martabat tu dah. Orang perempuan kalau kenal Allah Ta'ala memang ajib. Allah macam ha? Tapi ramai tak kenal lah. Bukan akhwat di sini, akhwat di sana. Sebab apa dia anak berbalik pada hadis Nabi sebut ramai dalam neraka tu adalah akhwat. Bukan akhwat di sini dah. Jangan suuzon, kita sebut dah hadis kena jaga hati. Anak bukan kata pada akhwat di sini, akhwat di sana. Cik, anak mana cik? Boleh pukul 10. Akhwat majoriti boleh pukul 10 ke? Kalau tak boleh je keluar insya-Allah. Akhwat boleh, syabat boleh dah. Dia kalau akhwat boleh takkan syabat tak boleh tak? Tak payah panggil syabat dah. Panggil khunsa. Sama. Oh, ada mic. Astaghfirullahaladzim. Dia ujung-ujung kan? Naam. ومثاله لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبين والكشكار فلا يحصل البرء إلا باستعمالها. Berhenti sampai dekat syair. لو كلت ألفي رجيق إن لم تكن لتصير نشوانا إذا لم تشربي. Sampai situ je. Ataupun baca sampai dekat ni. Sekejap. Baca sampai dekat kalam. Baca sampai dekat kalam Imam Hasan Basri. Karnaitu izar rafla bayd shimai تيمن قولي نبيشرت إيداي ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فمن قال إن هذه الآية منسوخة بقوله عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 الحديث فالمنسوخ هو هذا القائل ولئن كانت منسوخة فما تقول في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وما تقول في هذا الحديث بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله وكرمه ولكن بعد أن يستعين بطاعته وعبادته لأن رحمة الله قريب من المحسنين ولو قيل يبلغ أيضا بمجرد الإيمان قلنا نعم لكن متى يبلغ كم من عقبة كؤود تستقبله إلى أن يصل أول تلك العقبات عقبة الإيمان أنه هل يسلم من السلب أم لا وإذا وصل يكون جنيا مفلسا قال الحسن البصري رحمه الله يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم. Naam. Kemudian kita sambung. Hak ni hak ujung-ujung ni anak akan hurai
kat tempat-tempat yang kita kata tak jelas je lah, ataupun nak menyampaikan kepada murid Al-Imam Al-Ghazali kepada anak murid dia sahaja. Kemudian selepas daripada Imam Ghazali datangkan contoh perumpamaan kepada orang yang ada senjata, kemudian ada kita kata ancaman datang kepada dia, dia tak mampu semata-mata dengan ada senjata, tak mampu untuk menghalang ancaman tersebut. Maka Imam Ghazali datangkan contoh yang kedua. Apa dia? Samalah ketika mana seseorang ini, yang pertamanya Imam Ghazali kata, seseorang ini maridun ataupun rijalun hararatun. Seperti mana seorang pemuda dia ini demam panah. Ataupun kita kata maradun safrawiyun. Safrawiyun itu ulama sebut dengan erti kata penyakit kuning ataupun demam kuning. Demam kuning, penyakit kuning ni penyakit lagu mana? Penyakit yang disebabkan oleh hati. Hati dia ikutlah imma fatty liver, jangan main. Imma penyakit dia ini ataupun tubuh dia ni terlampau banyak toksik, ataupun hati dia ni sudah tidak berfungsi kerana ada sirosis, hepatitis dan juga sebagainya. Sebab itu budak malah nak sebut faedah malah. Cukup. Kata Imam Ghazali samalah juga dengan orang yang ketika mana imam dia ni sakit ataupun demam panah ataupun dia ni sakit kuning, biasanya pada zaman Imam Ghazali antara kaedah perubatannya adalah dia ni kena makan ubat yang diberi nama sebagai sakan jabin. Sakan jabin ni ubat hak lagu mana? Ubat yang disebutkan sebagai kita kata sejenis ubat yang berasal daripada cuka dicampur dengan madu. Itulah sakan jabin. Madu yang dicampur dengan cuka. Cuma Ana tak ada nak sebut faedah di sini. Dia kalau kita letak cuka dalam madu, dia mendatangkan faedah kesihatan hak lain. Kalau letak madu dulu kemudian letak cuka, mendatangkan faedah yang lain. Hak ni untuk kena ngaji dalam ilmu tajribah ataupun dalam syuruh-syuruhat ataupun pergi buka faedah-faedah ilmu-ilmu orang lama dulu, dia akan jumpa ataupun disebut tak ingat. Tapi dia ada perbezaan. Letak benda hak masam dulu baru letak benda hak manis, letak benda hak manis dulu letak benda hak masam, dia akan mendatangkan faedah yang berbeza. Kemudian yang kedua adalah kashkab. Ada yang mengatakan sakan jabi dan juga kashkab ni satu benda yang sama sahaja. Ada yang menyebutkan kashkab ni apa dia? Kashkab ini adalah air bali yang direbuh, airnya itu dicampurkan dengan manisan. Ada yang menyebut manisan itu imma gula, imma madu. Kemudian diminum dalam keadaan yang suam. Wallahu ta'ala alam. Juga mendatangkan faedah yang lain. Faedah yang mana? Ada yang kata makan minum pada waktu sejuk, faedah lain, minum pada waktu suam ataupun panas mendatangkan faedah yang lain kepada tubuh badan. Hak tu yang tu kena ngaji suku lah. Kalau yang tengah sini takut dadang. Maka kata Imam Ghazali, semata-mata kalaulah kita ni dalam keadaan kita sakit, imam demam panah, imam kita ni sakit kuning. Kemudian kita ini tahu penawarnya itu imam melalui sakan jabin ataupun kashkab. Tapi Imam Ghazali kata tidak akan terhasilnya sembuh ataupun kita ni tidak akan baik daripada penyakit tersebut kalaulah kita ni tak minum ubat tersebut. Mana kata contoh bahasa mudahnya, kalau kita ambil dengan realiti kita sekarang demam ni, ketah. Sebab apa dia? Sebab syidak buat comeback contoh. Nah. Panas tiba-tiba sejuk, tubuh pula orang jenis sensitif. Kawan letak dah Panadol, air masuk sebotol. Tengah demam. Semata-mata ada ubat, kita tidak telan, kita tidak ikhtiar, kita tidak ambil. Boleh baik tak demam? Tak boleh baik. Maka seolah-olah Imam Ghazali nak sebut apa dia? Maka begitulah orang yang ada ilmu tapi tidak guna ilmu dia. Tak ada apa Ustaz Rashid? Tak ada faedah, tak ada manfaat Ustaz Rashid. Boleh? Gitulah kitab-kitab ada Nabi Al-Intas Ustaz Rashid. Contoh. Kemudian Imam Ghazali mendatangkan suatu syair dalam bahasa Parsi. Ini Ustaz Mu'in sebut dah tadi. Sebab tu bunyi macam Hindi sikit lah. Sebab dia dalam bahasa Parsi, dia bukan dalam bahasa Arab. Maksudnya apa dia? Maksud daripada syair itu, seandainya engkau ini menimbang ataupun kita ini mengambil 2,000 kati. Ataupun kamu ini menimbang 2,000 kati. Kati ni apa dia? Kati ni adalah satu sukatan. Satu kati bersamaan dengan 600 gram. Maksudnya kamu ambil lebih kurang sekilo lebih lah. Maksudnya tidak memadai kalaulah kamu ini semata-mata menimbang 2,000 kati arak
dia tidak akan mendatangkan mabuk melainkan kamu ini minum arak yang kamu tersebut. Maka kata Imam Ghazali, maka engkau belajar ilmu 100 tahun lama sekalipun, engkau telah menghimpunkan 1000 buah kitab, Ustaz Rashid, engkau masih lagi belum layak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau beramal ataupun mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Kemudian Imam Ghazali mendatangkan suatu, kita kata, dalil. Mendatangkan dalil apa dia? Wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu melainkan ma sa'a, apa yang mereka usahakan. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi apa dia? Kemudian Imam Ghazali mengatakan, barang sesiapa yang mengatakan ayat ini dimansuhkan. Mansuh ni apa dia? Diangkat. Mansuh ni, ayat ini diangkat. Maka berpadalah kita kata ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa dia? Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Nak bagi tahu apa dia? Sebab apa dia Imam Ghazali mendatangkan ayat dan juga hadis ini? Sebab Imam Ghazali kata apa dia? Famansuhu huwa haza qail. Imam Ghazali kata apa dia? Kalaulah, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, apa dia? Wa an laysa li insani illa ma sa'a. Bukankah, ataupun sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang mereka usahakan. Imam Ghazali kata, kalaulah seseorang tu duduk kata apa dia? Ayat ini telah dimansuhkan, maka ketahuilah ataupun berpadalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bila mana mati anak Adam terputus semua perkara melainkan 3 perkara. Nak bagi tahu apa dia? Kalaulah mu kata ayat Quran ni mansuh, bukankah di sana ada hadis Nabi nak menunjuk apa dia? Kedua-duanya kembali kepada apa dia? Kembali kepada kena beramal. Tak berpada semata-mata kita ini berilmu. Imam Ghazali kata apa dia? Bila mana jumpa hadis ni, ketahuilah bukan ayat itu yang dimansuhkan, melainkan yang dimansuhkan itu apa dia? Orang yang mengucapkan kata-kata tersebut. Nak beritahu apa dia? Orang itulah sebenarnya yang tidak wujud ataupun tidak berfaedah ataupun tidak mendatangkan hasil. Itulah seumpamanya yang nak disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Ghazali mendatangkan beberapa dalil, lebih kurang dalam 5 ayat Quran yang mana pada akhirnya membawa kepada satu apa dia? Membawa kepada satu makna dengan erti kata kita ini, hidup kita ini kena beramal. Dalam dalil yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Imam Ghazali nak sebut barang sesiapa yang nak bertemu dengan Allah Ta'ala mestilah melalui jalanan amal. Yang kedua, daripada faedah ulama sebut daripada ayat ini, bukan semata-mata mereka ini berharap, harapan mereka itu mestilah melalui jalanan amal. Seseorang ini tak boleh nak istiqamah melainkan semata-mata dengan berharap. Mestilah dia ini berharap dengan istiqamah atas jalanan amal. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, jazaa'an bima kanu yaksibun, sesungguhnya diberikan balasan kepada mereka itu dengan balasan amal soleh yang telah mereka kerjakan. Balasan lagu mana? Balasan dengan ayat yang seterusnya. Allah Ta'ala sebut, innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, pada mereka itu apa dia? Syurga jannatul firdaus sebagai nuzulan. Nuzulan dengan makna apa dia? Dengan makna tempat tinggal. Dengan makna tempat tinggal. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Apa kita kata Allah Ta'ala sifatkan kepada mereka? Khalidi, mereka akan kekal di dalamnya dan sudah mereka ini tidak akan mencari lagi tempat gantian selain daripada apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan lagi apa dia? Illa man taba wa amana
wa amila amalan salihah. Kecuali, yakni dengan erti kata mereka ini tidak akan masuk ke dalam mereka orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Sebab ayat ini diambil sekerak. Kalau baca ayat surah Al-Furqan ayat yang ke-70 itu dia ada kaitan dengan makna apa dia? Orang Allah Ta'ala bahas kepada orang yang tak masuk dalam neraka. Siapa dia? Orang yang walaupun mereka ini buat silap, mereka ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata bertaubat ke? Tidak. Bertaubat dan juga beriman serta beramal dengan amal yang soleh. Boleh lagi setakat ni? Kengatuk dah. Nampak macam banyak dah body language tu. Bergerak kiri dan kanan. Boleh lagi? Ana hura rikah ni nak kerja habis. Sebab minggu depan ataupun seterusnya kita boleh masuk dalam nasihat yang lain lah. Secara ringkasnya kemudian dimasukkan. Imam Ghazali nak sebut apa dia? Aku ni bentang kepada kamu ini sebahagian ataupun sedikit, sebanyak dah berkaitan dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Pada akhirnya kita ini kena beramal soleh untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Nak dapat faedah syurga ataupun nak dapat balasan ataupun nak masuk dalam syurga mestilah melalui amal. Bukan ilmu. Mesti dengan amal. Bukan dengan erti kata tak penting ilmu. Tapi semata-mata ilmu tidak memadai. Kemudian Imam Ghazali akidkan lagi ataupun Imam Ghazali jelaskan amal hak lagu mana hak kita kena buat. Imam Ghazali datangkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mafhum di kalangan kita. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini tertegak dengan ataupun binaan Islam ini atas 5. Yang pertamanya adalah kalimah syahadah. Kalimah syahadah ni diupamakan sebagai tapak ataupun asas dalam agama. Apakah keutamaan bila mana kita ini mengucapkan 2 kalimah syahadah? 2 perkara. Yang pertama apa dia? Orang yang mana ikhlas mengucapkan kalimah syahadah ini tidak akan masuk dalam neraka. Dan wajib bagi orang yang mana mati dengan kalimah syahadah ini, dia akan masuk dalam syurga. Sekali lagi ana ulang. Apakah fadilat syahadah ataupun kalimah syahadah? Yang pertama, barang sesiapa yang ikhlas beriman sungguh-sungguh dengan kalimah syahadah ini, maka Allah Ta'ala haramkan kepada dia untuk masuk dalam neraka. Hadis tu yang kita boleh cari sendiri. Yang keduanya, apa dia bila mana fadilat syahadah? Yang keduanya adalah siapa-siapa yang mati berpegang ataupun mengucapkan kalimah syahadah, maka Allah Ta'ala wajibkan ke atas mereka ini adalah masuk ke dalam syurga. Itu berkaitan dengan kalimah syahadah ataupun penyaksian tiada Tuhan selain daripada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam hadis ini, asas kepada Islam yang kedua adalah mendirikan sembahyang. Sembahyang daripada sudut lughah apa dia Ustaz Rashid? Doa, dengan erti kata doa. Sebab apa solat ini diertikan dengan istilah doa? Tak apa, cari sendiri lah. Yang kedua apa dia? Solat ini dalam daripada sudut istilah syarak ni apa dia Ustaz Rashid? Dah entah, nak entah. Solat ni daripada sudut istilah apa dia? Daripada sudut istilah syarak, solat ini adalah aqwal wa af'al, perbuatan dan juga perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan juga ditutup dengan apa dia Ustaz Syekh? Ditutup dengan taslim ghaliban. Sebab apa ghaliban? Hak tu yang tu kena ngaji kitab fiqh lah. Sebab apa ulama memasukkan kalimah ghaliban? Itu ta'rif solat daripada segi lurah dan juga istilah. Kemudian apa yang kita kena faham, di sana ada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, sebarang sesiapa yang mendirikan sembahyang maka dia telah mendirikan agamanya. Barang sesiapa yang tidak sembahyang ataupun meruntuhkan sembahyang, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Maksudnya tiang ataupun sebahagian ulama mensyarahkan hadis tersebut mengatakan apa dia? Barang sesiapa yang tidak solat, maka dia tidak akan dinilai amalan selain daripada amalan-amalan yang tidak akan dikira sebelum daripada dihisap amal solat. Ataupun tidak akan dilihat amalan-amalan lain
sebelum daripada dilihat amal solat ni. Nak bahagi tapi kita di penghujung masa dah. Sikit lagi kita tengok. Kemudian ada sebahagian ulama dalam kitab-kitab hasyiah dan juga mutawalat membahaskan apa dia, dilebihkan ataupun sebab apa didatangkan solat dahulu baru amalan-amalan yang lain, zakat, puasa, haji. Kerana ulama menyebutkan seafdal ibadat adalah solat. Kerana terhimpun falsafah puasa, falsafah zakat, falsafah haji, semuanya duduk terhimpun dalam falsafah solat. Falsafah lagu mana? Waktu yang kita guna ngaji lah. Maknanya nak sebut secara umum sahaja. Kemudian, bila mana kita sebut berkaitan dengan solat dan kita sebut berkaitan dengan amal, entum jangan lupa. Satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Nabi sebut, seafdal solat adalah solat di awal waktu. Sebab apa anda datangkan hadis ini? Sebab entum yang berada di hadapan ana merupakan talibun ilmi. Maka kita sebut dah bila mana kita duduk di maqam talibul ilmi, maqam kita beza dengan maqam orang awam. Maka anda sebut dah minggu lepas. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Orang awam mereka mengaji semata-mata mereka untuk beramal. Talibul ilmi mereka mengaji untuk mereka perbaiki amal mereka, mereka tambah amal mereka, mereka nak tahu amal mana yang paling baik. Maka bila mana kita sebut sembahyang hak paling utama sekali bagi manusia, bagi orang mukmin adalah sembahyang di awal waktu. Selesai secara ringkas berkaitan dengan sembahyang. Kemudian dalam hadis Nabi SAW sebut berkaitan dengan zakat. Zakat ni apa dia daripada sudut lughah? Tumbuh secara ringkas. Daripada segi istilahnya apa dia? Dia adalah suatu miqdar, suatu qadar. Hak yang Allah Ta'ala telah tentukan. Haknya harta kepada orang miskin ataupun kepada asnaf yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk diberikan kepada asnaf. Maksudnya cukup nisabnya, maka dia kena keluar. Haknya kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada asnaf-asnaf. Dan terputus haknya daripada pemilik asalnya. Kemudian bila mana kita sebut berkaitan dengan zakat juga, kita kena tengok dalam Al-Quran. Ayat Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan zakat ni bila mana didahului lepas daripada solat. Bila mana Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan solat, ghaliban selepas daripada itu Allah Ta'ala akan sebut berkaitan dengan zakat. 10 minit lagi. Boleh ataupun kita tutup dengan hadis Nabi SAW ni, tak apa dah. Sebab kena faham. Sebab apa kena faham? Sebab akhir daripada nasihat ini, kesimpulan yang Imam Ghazali nak beri apa dia? Adalah berkaitan dengan amal mana sehok yang kita kata ataupun bilakah kita kata ilmu itu bermanfaat. Bila mana ilmu itu diamalkan. Maka lepas daripada Imam Ghazali tegur, Imam Ghazali datang ke ayat Quran. Imam Ghazali datangkan suatu hadis, Imam Ghazali nak highlight amal hak mana se. Jadi tak lengkap kalau kita tak masuk dalam hadis ini secara ringkas ataupun secara umum lah. Kemudian sebab apa kalau antum perasan dalam sirah Khulafa Ar-Rashidin, perkara yang pertama sekali antara perkara yang awal-awal sekali yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika mana menjadi khalifah, apa dia? Selepas daripada meneruskan utusan tentera Usamah bin Zaid menuju bertempur dengan tentera Rom, perkara yang kedua yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq apa dia? Adalah membanteras golongan yang tak mahu bayar zakat, sedangkan pada waktu itu berlaku fitnah riddah. Betul tak? Mereka-mereka yang keluar daripada Islam, murtad beramai-ramai. Betul tak? Kemudian ulama' menyebutkan sebab apa dia antara faedahnya, sebab apa ditekankan berkaitan dengan yang tak mahu bayar zakat. Kata ulama' sebab besar faedah ataupun besarnya, nak bagi tahu besarnya peri penting zakat dalam Islam. Dia merupakan tunjang ibadah yang penting dalam Islam. Ataupun secara kesimpulannya lagi yang anda boleh ringkaskan kepada antum, sebab apa dia? Sebab Allah Ta'ala membenci kezaliman.
Sebab apa dia hikmah daripada tidak membayar zakat ini Allah Ta'ala membenci kezaliman? Sebab dalam harta-harta orang mukmin yang telah sampai qadarnya, ada hak orang lain dalam harta dia. Bila mana dia tidak membayar zakat, maka secara tidak langsung dia telah melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka sebab itu ulama menyebutkan harta kita boleh menjadi haram bila mana kita tidak mengeluarkan zakat. Harta kita, hak kita bila jadi haram selagi mana kita tidak mengeluarkan zakat mengikut batasan-batasan yang syarak telah tentukan. Selagi mana kita tidak keluar, walaupun harta itu hak kita, berpanjangan harta tersebut haram untuk kita ambil manfaat, kata ulama. Maka itu boleh kias. Sebab apa bila mana berlaku isu yang berlaku dekat Malaysia baru ni, suatu isu yang berkaitan dengan zakat amanah ni satu perkara yang sangat besar. Sebab kalau yang mengaji juga, ayat yang akan jumpa ayat Quran, ancaman Allah Ta'ala kepada orang yang tak berbayar zakat. Hikmahnya adalah kerana ulama sebut Allah Ta'ala benci kepada kezaliman. Dan termasuk bentuk-bentuk kezaliman adalah bila mana kita tidak mengeluarkan zakat. Besar berkaitan dengan zakat, cuma kita sebab nak kerja waktu, ana ringkas secara setakat yang boleh ringkas. Kemudian disebut asas binaan Islam yang seterusnya adalah puasa. Puasa ni secara lurahnya apa dia? Imsak, menahan diri, betul? Kemudian daripada istilah syarak, puasa ni apa dia? Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ataupun ulama menyebut menahan diri daripada makan ataupun jima' daripada bila? Daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari dengan niat. Boleh? Kemudian apakah kita kata miqdar puasa dalam iman ataupun kepada orang mukmin? Di sana yang tuan akan jumpa beberapa hadis. Ada hadis Nabi SAW menyebutkan puasa ini setengah daripada iman. Dalam hadis yang lain ada Nabi SAW sebut puasa ini tadi setengah tak? Dalam hadis lain Nabi SAW sebut puasa ini sebahagian daripada iman. Besar berkaitan dengan fadilat puasa. Bahkan nak bagi tahu besarnya fadilat puasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala yang akan membalas miqdar balasan puasa itu. Sebab apa dia? Sebab Allah Ta'ala, puasa ini untuk Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala yang akan memberikan balasan itu secara khusus. Boleh? Boleh lagi ni? Nampak macam tak berapa nak ni. Sebab anda ulang perkara yang itu tahu dah. Cuma ada berkaitan dengan pengajian ilmu tasawuf. Bila mana kita sebut berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan ilmu tasawuf, maka ulama pecah. Puasa yang pertamanya berbentuk awam. Hak mana puasa yang berbentuk awam? Puasa yang semata-mata bagi sah puasa. Yang ini meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ataupun ulama sebut puasa orang awam ni puasa yang semata-mata hilang lapar dan juga dahaga. Kemudian ada puasa yang kita kata puasa khusus. Puasa khusus ni lagu mana? Puasa yang mana dia jaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dan juga menambah amal soleh. Yalah. Kemudian ada yang disebutkan puasa khusus al-khusus. Ini pecahan-pecahan di sisi Al-Imam Al-Ghazali yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Boleh? Kemudian Imam Ghazali juga menyebutkan bila mana berkaitan dengan puasa ini, Nabi SAW sebut ada orang semata-mata berpuasa. Hanya puasa tersebut hanya mendapatkan lapar dan juga dahaga. Bila mana mereka ini melakukan dosa-dosa yang berbentuk dosa-dosa hati. Kau lagu mana? Dia puasa tapi dia kata ke orang. Dia puasa tapi dia ambil hak orang. Dia puasa dalam keadaan dia gaduh dengan orang. Ikutlah gaduh. Ambil hak dan sebagaimana. Itu yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis pada akhirnya menyebabkan puasa tersebut semata-mata mendapatkan lapar dan juga dahaga. Paling penting sekali bila mana kita sebut puasa apa dia? Puasa ini tujuannya satu. Untuk kita ni mematahkan nafsu dan juga mengawal nafsu. Boleh?
faedah anak nak bagi kepada antum. Orang lelaki kalaulah mereka ingin bernafsu, maka Nabi SAW sebut dia kena puasa. Ulama sebut kalau orang puang, kalau nak kontrol nafsu dia, tidak berpada dengan semata-mata berpuasa. Ulama sebut untuk perempuan, puasa dan juga mereka ini kena ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena ada malu. Faham? Orang lelaki kalau nafsu mereka ini semata-mata boleh dikontrol dengan puasa. Orang puang nafsu mereka tidak mampu dikontrol semata-mata dengan puasa. Kena tambah satu lagi apa dia? Malu. Itu faedah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, akhir sekali Nabi SAW sebut dalam hadis ini adalah berkaitan dengan haji. Haji maksud luruhnya apa dia Ustaz Syed? Al-qasdu dengan makna tujuan. Betul tak Ustaz Syed? Daripada sudut istilah apa dia? Oh, pukul 10. Haji ni apa dia daripada sudut istilah? Niat untuk menuju kepada Baitullah ataupun ke Kaabah dan melakukan tawaf dan juga berwukuf di Arafah. Betul ke tak? Kerana berwukuf di Arafah itulah yang membezakan di antara haji dan juga umrah. Sampai kan Nabi SAW sebut Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah kamu wukuf di Arafah. Kemudian apakah syarat untuk kita mengerjakan haji? Ada ulama menyebutkan cukup harta. Kepada siapa? Kepada harta untuk melakukan perjalanan haji. Cukup harta bukan semata-mata perjalanan haji, tapi cukup juga harta kepada orang yang kita nafkahkan. Ada sebahagian ulama menambah satu lagi apa dia? Aman perjalanan untuk ataupun semasa mengerjakan haji. Wallahu ta'ala alam tafsilan ataupun khilafnya duduk dalam perbincangan ilmu fiqh. Untuk kena balik situlah. Apakah faedah kita ini buat haji? Di sana kita akan jumpa berbagai hadis. Antaranya Nabi SAW sebut haji ini ataupun bila mana kita buat kerja haji ini umpama air yang akan menyucikan kotoran dosa kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut barang sesiapa yang betul-betul jaga haji dia, bebas daripada, adalah Nabi sebut dua penyakit ataupun dua istilah, maka dia pulang daripada haji tersebut seolah-olah dia ini seumpama bayi yang baru lahir. Jelas? Besar tak fadilat haji? Besar. Maka antum kena doa dan Allah Ta'ala telah buka jalan. Terutamanya tabung haji. Tak? Siapa yang cukup duit, maka akan diangkat kota ataupun akan diangkat untuk dia ini, diberi kota untuk dia ini mengerjakan haji. Jadi hok mana dapat duit KPM, hok mana dapat duit MARA, hok mana dapat duit SPH, zakat dan sebagaimana, kalau tak ada keperluan simpan dalam tabung haji. Moga-moga Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita. Satu lagi faedah yang nak sebut kepada antum, melakukan haji dan juga umrah ini dia bukan berkaitan dengan harta. Melakukan haji dan juga umrah ini dia melibatkan apa dia? Jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalaulah betul-betul antum nak, jangan semata-mata tengok kepada nisbah dunia cukup kedok harta. Kena tengok nisbah akhirat ataupun nisbah batin kita ini, kita minta kedok dengan Allah Ta'ala. Terkadang kalau Allah Ta'ala nak jemput, dengan sebab kita minta sungguh-sungguh, Allah Ta'ala boleh datangkan melalui pelbagai. Illa man aba, melainkan mereka yang tak ambuh. Antara betul-betul tak ambuh, kita tak pernah minta pun dalam sujud kita untuk melakukan haji, melakukan umrah di awal waktu. Ada orang banyak harta, banyak. Perjanjian MARA berapa, Syamil? 200,000. Betul tak? 250,000, 150,000, 180,000. KPM mana lupa dah berapa. Beruntung lah KPM. Itu pernah ingat. Kalaulah antum terik sikit 15,000 simpan dalam tabung haji, adat kata balik daripada Jordan, Allah Ta'ala jemput buat kerja buat haji. Tapi sebab kita tak ambuh. Wal'iyazubillah, nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Moga-moga Allah Ta'ala memandu kita, menjadikan apa yang ada kepada kita ini tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ana berhenti di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bunyal Islamu ala
khamsah. Maka untuk nasihat ini kita ada satu muka surat lagi. Dan satu muka surat lagi mengikut nusqah Dar Minhaj. Sebab apa ni ana tangguh di sini? Sebab perbahasan iman tu menarik. Nak bawa perbahasan khilaf di antara ahli sunnah wal jamaah itu sendiri dengan menetapkan iman ini tasdik, kita kata tasdik dengan hati, amal dengan zahir dan juga qaul dengan lisan. Di sana ada perbezaan pendapat di sisi ahli sunnah wal jamaah yang mana pada akhirnya ada sebahagian ulama dalam ahli sunnah wal jamaah sendiri memecahkan daripada sudut iman Yazid wa Yanqus itu tidak berlaku. Itu kita akan masuk pada perbahasan pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala a'lam. Tutup kat sini. Nak tanya sahabat-sahabat, ada soalan ke? Tak jelas.